Pada juzuk yang ke-29 ada suatu ayat yang ringkas dari sudut lafaznya tetapi besar daripada sudut maknanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walirabbika fasbir. Dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Satu kalimah yang pendek tapi maknanya cukup besar kerana perihal sabar ini disentuh di dalam Al-Quran sebanyak 90 kali ataupun lebih. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa antara perihal yang banyak dibincangkan di dalam Al-Quran adalah perihal sabar. Al-Imam Al-Ghazali juga menyatakan perkara yang sama. Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah juga menyatakan perkara yang sama, iaitu perihal sabar ni antara benda yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Apabila cerita tentang perjuangan, apabila cerita tentang struggle melawan diri kita sendiri, apabila cerita tentang nak buat ketaatan, apabila cerita tentang cara untuk menahan diri daripada membuat maksiat dan sebagainya, semuanya perihal tentang sabar. Jadi dalam Al-Quran terlalu banyak perkataan sabar ini disentuh dan juga dibincangkan. Persoalannya, mudah ke nak sabar ni? Sebenarnya sabar tidak menjadi satu urusan yang mudah untuk kita. Tapi kita kena tahu kenapa dan apa motivasi kita untuk bersabar. Tak lain tak bukan, tujuan tertinggi adalah kita nak kepada redha Allah Ta'ala. Jadikan tujuan ini tujuan yang tertinggi untuk kita sabar. Kemudian lagi, sabar dia perlu kepada suatu perkara yang besar, iaitu banyak menahan diri. Kerana sabar itu sendiri bererti menahan diri. Dan tak lain tak bukan juga, sabar memerlukan kepada kekuatan. Yang ini yang perlu kita minta kepada Allah Ta'ala, iaitu dengan cara berdoa. Jadi daripada juzuk yang ke-29 ini, ayat yang ringkas, Allah Ta'ala nyatakan, kerana Tuhanmu bersabarlah. Maka yang pertama sekali Allah Ta'ala ajar kepada kita tujuan besar untuk bersabar adalah kerana Allah Ta'ala. Kemudian daripada sini, sabar yang ada pada diri kita akan lebih mengukuh dan juga lebih menguatkan kita.